brand Nabi tu bagus. Ni yang muda-muda ni, brand bagi bagus ya. Kita jangan buat benda-benda yang menyebabkan kita silap, yang susah nak ghostan balik orang tak. Tipu orang 45-60 ribu umpamanya. Biar manusia semua orang dah salah, tapi jangan satu kesilapan yang sukar. So Nabi brand dia bagus. Tak dan jadi rasul pun orang tak boleh kata. Tak ada orang Quraisy kata, dia ni sebelum mengaku jadi rasul pun mengarut dah dulu ni. Orang tak kata. Memang brand ni bagus. Sebab tu bina perwatakan yang bagus. Nak jadi orang besar, kawan dengan orang yang besar. Bukan orang makan banyak. Kawan dengan orang yang zatul himam. Orang tokoh ni dia ada watak dah. Kita pelajari, sebahagian manusia ni dia lahir menjadi tokoh. Tokoh ni kita tengok gaya dia bercakap, cara perwatakan dia, sinis dia, cara dia pandang satu benda, ada haibah dia. Orang tengok pun orang tahu ni tokoh. Jalan pun kaki bercabang, kasut pun pakai tak betul, ambil kasut orang tak padan. Ni cerita anak muda. Sebab tu saya kadang-kadang selalu tegur, biar kita disiplin benda-benda yang budak-budak Malaysia kadang-kadang duduk luar negara, kadang-kadang Dr. Mazi selalu buat tegur benda tu. Mari universiti kadang bau cabai lah, bau kari lah, baju dia masak negeri sejuk. Dia masuk dalam masjid sembahyang tu, satu sah kita tahu masuk dah orang Malaysia ni. Mesti makan gulai kambing, gulai ikan ni. So pakai bagi kemas lah, pakai butang elok-elok. Dulu kami mengaji kolej tu, senior lah tu kan, butang tak sama, benda murah je. Nak pakai tangan bagi elok-elok, kemas, kekemasan. Nabi kan suka tengok orang main rambut, selera semua ni. Jadi manusia ni kemas. Jadi ada hemah. Pakaian. Kadang-kadang orang lelaki tu betul hatta takuna syamatan bainan nas. Sehingga kamu tu tertonjol di kalangan manusia. Budak universiti kan. Dan budak perempuan pula. Budak perempuan ni kadang-kadang tak payah menunjuk sangat kan. Begini. Budak perempuan pakai sika baju. Tengok. Orang lelaki tengok. Tak busuk lagi boleh. Orang kira bagi wangi, dia kira tak busuk lagi. Siapa gelak tu dia memang buat lah. Dan saya suka bila saya masuk tengok kan, malam tamu kita semayang, saya tahu ini orang yang pentingkan sunnah Nabi, semayang kemas, sah semua elok. Saya hati rasa, oh Masya Allah. 20 tahun dulu, masa saya umur 20-an, mulakan dakwah ni, kita rasa lambat. Berapa orang ikut. IQ mula duduk belakang Dr. Jihad mai. Kami ada lebih kurang 40 orang lah dengar. Sahabat Dr. Jihad, saya malu dia. Dr. Jihad meninggal lah. Dia nama dia Dr. Jihad, dia meninggal lama. Sahabat Dr. Jihad minta maaf. Kita kata tempat ni baru mula, tak ramai. Pasal dia punya tempat kuliah 1,000-2,000 orang. Dia mari rasmi. Dia kata, apa yang nak rasa ni? Dia kata, saya dulu mula 3-4 orang kan. Orang pecahkan tayar lah, orang pecah cermin kereta lah kata. Nak boleh banyak tu pun. Tapi kita pergi kat Malaysia merata sekarang. Dia pula tu, tak sunnah. Dia pula tanya kita tak sunnah. Kan? So, dakwah berkembang. Alhamdulillah lah di sudut kita dengan Allah, mudah-mudahan kita kuatkan hubungan. Tapi dakwah memerlukan image. Supaya orang tertarik dengan dakwah ni. Tak mau tengok lagi dengan selekeh sunnah depan ni. Saya selekeh nampak. Oh, tak boleh macam tu. Kita kemas.
nampak haibah cara bercakap, cara duduk dalam majlis, cara memberikan pandangan. Pada zaman orang tomah agama sebagai teroris, apa di peringkat antarabangsa, kita steady baca, cara bacaan kita. Dan ini penting. Dalam tempoh 20-an ni nak membesar, nak jadi 40. Nabi 20-an masa ni Allah tak lantik jadi rasul lagi. 40 pun Allah lantik. Pasal umur matang cukup. Saya sendiri pun saya tengok, kalau saya tengok ceramah saya masa 30-an dulu, saya kata, kalau aku 40 tak cakap macam ni. Kan? Pasal manusia. Sebab matang tu kan. Kematangan tu. Adolf Hitler, Tok Wan orang Jerman, dia tulis kitab buku Die Mein Kampf. Dia kata bahawasanya jangan terlibat dengan buat kenyataan politik pada orang yang berusia 38 ke bawah. Nanti dia akan menyesal ya lah. 38 baru mata kata dia lah. Tapi yang pentingnya ialah kematangan itu, sementara proses itu. 25 tahun, 20 tahun Nabi mengambil pengalaman untuk pergi kepada, bukan dia tahu 40 tahun dia nak jadi, tapi Allah jadikan, letak Nabi dalam satu experience yang panjang untuk melalui proses sebagai manusia yang matang. So dalam bahagian sirah yang saya baca ni ialah membabitkan tempoh perjalanan, jumpa ke tempat orang lain. So ambil masa, berjalan, tengok tempat orang, jumpa orang. Macam mana nak berjalan tu pandai-pandai lah. Saya tak ada lah syarikat pelancongan. Oleh kerana sirah macam tu, tuan-tuan kena daftar dengan saya untuk tu pandai lah juga. Itu pandai, tapi pandai ambil kesempatan. Bukan ada sesi soal jawab.